Halo geng, okey jumpa lagi kita di video yang ke-15. Okey geng, untuk video kali ni aku nak usik bahagian dapur ni pula kalau korang tengok kan, owner memang dia tak pernah buat apa-apa kat dapur ni, memang standard standard daripada pemaju lah. So kali ni aku nak buat tabletop konkrit lah. Dia punya konkrit je dulu tak termasuk dia punya aksesori lah. So first step sekali ni aku dah ukur ketinggian dia dan kita buat potongan mozaik dulu lah aku nak buang di bahagian atas ni je. Okey, backsplash dia ni. Sebab kita akan tukar pada jubin yang baru lah kan. Kita tengoklah apa design nanti kan. Tapi buat masa ni kita fokus untuk buat tabletop konkrit ni dulu. Lepas siap je kita potong tu line tu, kita terus buang lah. Kita gunakan hacker, kita buang mozaik di belakang tu. Di belah atas saja sebenarnya aku pun tak dapat lagi macam mana design yang nak buat lah. Nak pakai material apa untuk top dia kan. Sama ada kita pakai quartz stone ke, marble ke, mozaik biasa ke, scented stone ke kan. Kan tak tahu lagi. Tapi kali ni aku akan buat dia punya meja dulu. Okey, supaya nanti finishing dia tengoklah kita nak pakai apa kan. So lepas kita dah siap buat bahagian atas tadi, permukaan mozaik yang di bawah ni untuk dia punya tiang tabletop konkrit kita punya tiang ni pun kita kena hack jugalah supaya dia lekat dengan lebih baik tapi kalau sebenarnya tak hack pun bagi aku okey je sebab kalau tabletop ni kita dah konkrit apa semua kan, dah letak besi kan, dia tak bergerak lah, betul tak? Lepas je siap kita hack tadi, kita terus ikat dia punya butter lah okey, untuk dia punya tiang lah. Kiri kanan je tiang dia ni. Okey, buat dua je. Aku ikat menegak je supaya nak bagi dia nipis sikit. So ni aku bedal je. Kita bukan pandai sangat kan nak ikat butter ni kan. Asalkan dia kukuh simen lebih okey lah kan. Janji tegak lah. Tegak tu mustahak lah kan. Kalau tak tegak kan sengit-bengit pula kita punya tabletop. Nanti lagi payah. Okey, ni dia rupa dia lepas kita dah ikatkan butter tadi. Ikatkan butter, kita biarlah dia satu hari kan betul-betul kering kan. Baru kita boleh ke next step lah. So next ni, kita terus naikkan formwork lah. Formwork untuk kita buat tabletop tu kan. So aku gunakan kayu park je 1x2. Kan, potong je lah kan, bedal je. Okey, janji dia kukuh je ikut ketinggian yang kita nak tu. Ketinggian ni kalau ikut ketinggian ni kena ikut orang yang nak guna tu So aku ambil faktor ketinggian rumah aku lah. Sebab dia selalu kat dapur ni kan. Formula untuk kira ketinggian tabletop ni senang je ketinggian kita tu kita bahagikan 2 tambahkan dengan 5 cm lah. So itu ketinggian tabletop yang kita nak lah. Okey, untuk lapik bawah tabletop konkrit kita ni, aku hanya gunakan shilling je shilling 4x2 tu. Sebab dia lagi mudah kita nak handle lah Saiz dia pun memang dah 2 kaki kan. So memang senang lah, kita nak potong pun senang. Kemudian aku dah marking lah tapi tak tahu lagi kedudukan dapur ni. Sinki tu dah confirm dah. Dapur ni aku tak tahu lagi lah sama ada nak letak kat sini atau tak kan. Tengoklah nanti tapi aku just buatkan dia punya lubang dulu. Okey, supaya in case nanti nak pakai lubang dah ada lah kan. Kalau tak pakai nanti aku akan tutup je lah. Kemudian kita dah siap-siapkan formwork tepi keliling dia apa semua tu. Okey, aku just tambahkan besi lah. Besi untuk tabletop ni aku guna pelbagai sebab aku kebanyakannya ambil belen-belen kerja je lah. Ada Y16 ada, Y12 ada. Ada peg bar pun ada tak kisahlah. Lepas tu aku welding je terus. Sebab kebetulan mesin welding ni ada kat rumah kan. So aku welding je lah. Kalau tak ada mesin welding ni kita ikat lah macam biasa je. Bila welding ni kukuh lah sikit kan. Lagipun senang kerja aku. Okey, lagi cepat lah. Kau nak ikat satu-satu kan dawai tu kan. Ada muak kemain lambat lagi. Okey, ni dia formwork untuk ni lubang-lubang sinking dengan dapur ni. Okey, aku gunakan kayu park 1x2 jugalah, sama Kemudian kita dah boleh bacukan konkrit dah. Tapi sebelum tu kita bersihkan dulu sebab banyaklah pasir-pasir habuk-habuk kan daripada kerja-kerja hacking lah, macam-macam kerja tadi kan. So kita bersihkan dulu dan kita buat bacukan konkrit. Konkrit dah siap je, apa lagi kan. Kita tabur je lah kan kat atas tabletop kita ni. Cuma kali ni aku buat dia macam pekat sangat dia punya simen tu. Lepas tu aku buat cair sikit lah pada permulaan ni. So nanti next pancul tu aku adjust lah kan. Kalau kau pasal ada satu lubang satu lubang kat tepi lubang paip tu. Itu aku sengaja je untuk kita letakkan paip air kowe ke apa nanti kan. Senang lah, tak payah nak hack-hack lagi kan sebab dah ada lubang dah. So aku standby lah lubang dekat situ. Okey, pakai paip PVC tu dulu yang setengah inci tu. Cukup lah kan. Nanti dah ada lubang senang. Okey geng, ni dia hasil yang kita dah siap konkrit lah. Tapi kita belum buka formwork dia lagi. Tunggulah satu hari baru kita buka formwork dia 24 jam kan. Dia dah keras betul nanti baru kita buka. Ni hasil kejadian yang kita dah buka lah So ketebalan dia tu hampir 2 inci hampir 2 inci lah. Tak sampai 2 inci.
Okey, sebab nanti bila tambahkan dengan mozaik apa lagi atas dia dah jadi total dia 3 inci lah lebih kurang. So aku bukakan semualah dia punya apa kayu-kayuan ni kan. Untuk belah luar daripada dapur ni pun aku buat juga aku konkrit jugalah. Sikit kan macam ni kan. Sebab tak tahu lagi mungkin jadi dapur basah ke apa kan kawasan ni kan. Tu akan datang nanti baru aku decide lah So okey lah geng. Okey, untuk video kali ni rasa ni saja perkongsian untuk kali ni So kalau ada apa-apa nak tanya ke just komen kat bawah lah. Okey, jumpa lagi di next video.